Assalamualaikum kelas. Kita akan sambung dalam pembinaan borang sale order, borang sale entry, dan saya telah melakukan sedikit edit kepada borang yang telah kita generate, supaya format dia similar dengan format ini. Seperti saya telah boldkan label-label ini dan saya telah flash to the right. Jadi seterusnya saya akan besarkan subform ini, sale entry subform pun memerlukan pengubahsuaian. Antaranya ialah item ID. Kita boleh kecilkan sedikit. Okey, sedikit-sedikit perubahan yang kita lakukan ini kita boleh semak sekali-sekala untuk melihat bagaimana hasilnya. Okey, jadi kelihatan, nampaknya description saya dia dah tidak muat. Kita boleh edit kedudukan perkara ini, kita boleh edit di layout view. Tak apa. Seterusnya, seperti yang kita telah buat dahulu, iaitu kita ingin jadikan employee ini sebagai satu combo box supaya ianya mudah untuk user memasukkan nombor pekerja mereka ataupun employee ID mereka di sini. Oleh itu kita akan buat combo box, dan untuk ini, untuk sale form ini, jenis pekerja yang akan melaksanakan ataupun menggunakan dokumen ini, menggunakan sale form ini adalah materials handler, kerana mereka akan mengutip barang-barang daripada stok dan mereka lah yang akan menyediakan borang sale ini. Jadi kita akan
kita perlu untuk query daripada jadual employee, pekerja-pekerja, materials handler, dan combo box di sini akan memaparkan hanya materials handler. Oleh itu kita lakukan ataupun kita sediakan query tersebut. Pastikan kita dah save dahulu sale form ni supaya kita tidak tersengaja padam apa yang kita dah lakukan. Untuk query, kita boleh gunakan query yang sama daripada salesperson query dan kita modify. Kita copy dan kita paste salesperson query dan kita namakan sebagai materials handler query. Okay, jadi kita boleh buka materials handler. Okay. Tidak ada perubahan yang banyak yang perlu kita lakukan. Kita lakukan hanya di employee type ID sahaja. Kalau kita semak di dalam jadual inventory type, kita akan lihat materials handler adalah employee type nombor 50. Jadi kita ubah 30 employee type ID daripada 30 kepada 50. Kita save dan kita boleh uji untuk melihat bahawa inilah hasil query materials handler kita. Dia akan menaraikan ada 6 pekerja dan mereka semua adalah employee type 50, iaitu materials handler. Okay, jadi kita boleh gunakan query ini untuk combo box kita. Jadi kita kembali kepada sale form dan kita pergi kepada design view dan kita nak masukkan employee combo box employee tersebut di sini. Jadi kita delete control box ini dan kita masukkan combo box di sini. I want the combo box to get values from another table of query. Kemudian kita pilihlah query yang kita baru buat tadi, iaitu materials handler. Kemudian kita masukkan employee ID, last name, first name dan middle initial. Kita tak perlu kepada employee type ID. Jadi saya buang balik employee type ID. Jadi kita ada 4 di situ. Dan kita akan sort menggunakan last name, kemudian first name dan yang ketiga middle initial. Sekarang kita resize kotak-kotak ini supaya size yang lebih sesuai. Jadi middle initial terutamanya kita hanya perlukan kotak yang kecil saja kerana hanya satu huruf. Dan di sini dia tanya daripada combo box ini value mana yang hendak kita simpan. Kita akan simpan employee ID kerana kita akan masukkan dia ke dalam medan employee ID dalam jadual sale. Jadi kita klik employee ID, kita store that value in employee ID. Kita klik next dan kita namakanlah combo box ini sebagai materials handler. Materials handler combo finish. Ok, kita boleh adjust size ni berkaitan. Dan ini kita hendak dia punya label ni kita nak kekalkan dengan nama, dengan employee ID saja. Kita boleh replace saja employee hash. Dan kita seperti mana edit yang kita telah buat tadi, kita ingin boldkan label ini. Kita bold dan kita flush to the right. Okay, jika kita lihat borang kita sekarang,
Okey, kita dah ada employee number seperti ini. Kita klik dan dia akan senaraikan pekerja-pekerja materials handler. Okey, selain daripada itu, kita akan ubah beberapa perkara kecil seperti sale form. Kita akan ubah kepada sale entry. Dan juga kita, kalau anda lihat di dalam sale entry kita yang hampir siap ini, kalau kita letak cursor di mana-mana kotak, kalau seperti kita letak di invoice number, kalau kita tekan tab 1, 2, 3, 4, dia lompat employee number. Jadi kita perlu susun semula tabbing ini. Jadi kita kembali kepada design view. Kita pastikan yang ini combo box ini mempunyai nama yang sesuai. Jadi kita pergi kepada property sheet dan namanya combo 9 susah dikenali. Kita ubahlah kepada materials handler. Kita klik save. Kemudian sekarang kita pergi kepada property sheet. Kita pilih form dan kita klik tab order. Jadi sekarang kita lihat di tab order kita, materials handler combo berada di bawah sekali, sedangkan kita inginkan dia selepas sale order number. Jadi kita sale order number, sale order ID ada di sini, jadi kita nak selepasnya. Jadi kita klik, kita pilih dia dan kita drag ke sini, sale order number. Kita klik OK. Jadi kalau kita lihat balik, katakan kita daripada customer ID, kalau kita tekan tab sale, dia pergi pada sale order ID, kemudian dia pergi pada employee hash. Okey. Jadi untuk borang sale entry kita telah pun selesai.